Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a zidna ilman nafi'a zidna ilman nafi'a. Allahumma alhimna bi ilhamil malaikatil muqarrabin wal karumin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka syabran azim. Alhamdulillah, syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik dan inayahnya dapatlah kita menyambung semula pengajian kita pada malam ini. Jadi pada malam ini kita nak sambung balik di hujung pembicaraan yang telah lalu. Disebutlah kepada kita tentang sama'u arbabul qulub, yakni sama' mendengarlah akan zikir-zikir yang dilakukan, yang dinazamkan, yang dibuat syairkan daripada golongan arbabul qulub. Jadi arbabul qulub ni maknanya orang ahlul batin yang senantiasalah. Nah, senantiasa ni bahasa kita kau mudawamah, sokmo-sokmo masyghul lah hatinya dengan zikrillah. Jadi hati dia tu syaghala ni bahasa dia serabut. Nah, serabut mana diserabutkan oleh hati dia tu dengan zikrillah. Semacam kita ni serabut juga, tapi serabut dengan ahwal dunia. Serabut dengan nak kira untung kita, serabut nak kira hari ni boleh berapa riyal. Arti kita serabut waktu tu. Jadi ahlul batin ni masyghul dengan mana diserabutkan oleh hati mereka itu dengan zikrillah. Dia nak ingat kalau ke dunia tak boleh, badannya dikawal dia waktu tu. Itu mana serabut, masyghul. Dan senantiasalah mereka itu mahabbah. Mahabbah tu bahasa kita rasa cinta. Rasa cinta. Dan asyik, syauqun tu dengan makna memandang rindu. Rindulah, sentiasalah hati dia tu rindu. Dan tiada melihatlah mereka itu nisbah ainul basar dia, apa nama ni, penglihatan mata hati dia tu tiada menilik, tiada melihatlah akan sesuatu, melainkan akan nampaklah di sisi dia kenyataan Allah. Walaupun dia menilik kepada sesuatu, maka dia nampak kebesaran Allah. Hak tu orang panggil hati yang mana dia telah dilanda oleh perasaan asyik, rindu. Hati yang telah dilanda oleh perasaan cinta. Dan hati yang senantiasalah ingat. Baik, besok ke tak? Besok ke tak berasa lagu tu? Mungkinlah kalau orang kasih kepada seseorang, kasih dia tu terlalu mendalam,
Siapa perekat kasih dia ni, tak usah tawalah orang lain, tak boleh dah. Orang kata hak ni guna ni, lawa juga. Tak lawa. Hak ni dah orang kampung Kebun Air kan anak orang tu seorang tu. Nampak tengok boleh tahan kau. Dah nampak. Saya tunjuk. Nu ada seorang Teluk Nara comel sungguh. Kalau main nak ayah nak pergi tanya. Dah nampak. Dia duk nampak hak dia rindu tu. Dia duk nampak hak dia kasih tu. Jadi tengok pohon-pohon pisang duk goyang pun nampak hak tu. Tengok apa ni rumah pun nampak hak tu. Maknanya apabila dia melilit sesuatu, dia nampak hak dia kasih tu. Jadi saya buat bandingan arbabil qulub begitulah. Dia nampak Tuhan saat ni, tiap-tiap apa yang dia tilik tu dia tak nampak dah. Hak yang dia tilik tu malaikat, dia nampak Allah. Jadi hujung cara hak lepas dah kita sebut waktu. Jadi berbalik kepada pembicaraan kita, yakni tentang sama'. Jadi sama' tu apabila satu perkara yang kita dengar tu jadi menambahi akan kecintaan kita kepada Allah, menambahi perasaan syauq, yakni kerinduan kita kepada Allah, maka hukumnya ialah daripada segala yang mubah atau yang sunat. Jadi natijah dia, ni kesimpulan dia, tiap-tiap sesuatu yang membawa kasih akan Allah Ta'ala itu, iaitu sebaik-baik yang dituntut oleh syarak. Apa-apa pun dah, apa-apa pun yang membawa kita ni jadi kasih kepada Allah, maka dituntut oleh syarak dan dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya. Jadi kita berhenti sekat ni, minggu lepas dah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbik. Artinya ada doa Nabi dia sebut, hai Tuhanku, beri rezekilah olehmu, beri rezeki olehmu akan daku. Maksud beri rezeki itu beri rasa lah olehmu akan daku. Rezeki ni benda lagu mana benda kalau ni sebuah jenis makanan hak buh di mulut, lepas tu masuk dalam ada rasaan, tu dia panggil rezeki. Jadi dibandingkan rasa kasih kepada Allah ni sebagai satu rezeki. Jadi rezekilah olehmu akan daku, beri rezeki apa? Rezeki kasih akan dikau. Nabi minta dengan Tuhan sebagaimana kita minta rezeki itu. Tapi rezeki ni bentuk rupanya lain sikit. Rezekikan kita ni perasaan kasih akan Allah. Dan rezekilah olehmu juga kasih seseorang yang kasih akan dikau. Biar kita ni ada perasaan kasih kepada orang yang kasih kepada Allah. Dan kasih juga seseorang yang menghampirkan kepada kasih akan dikau.
Maksud dengan sebab orang tu, dengan kerana orang tu yang menyebabkan kita ni jadi kasih ke Tuhan, dengan sebab dia. Jadi Nabi minta doa atas sifat yang pertama, rezekilah olehmu ya Allah akan daku, biar ada perasaan kasih akan dikau, kasih ke Tuhan. Dan rezeki juga akan kita, supaya kasih seseorang yang kasih akan dikau, dan kasih juga kepada seseorang yang menghampirkan kepada kasih akan dikau. Hak tu dah disebut dalam Al-Quran tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahi nasid. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katalah alimu ya Muhammad, kata ke umatmu tu, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya adalah kamu itu kasih akan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah sekalian kamu akan daku, yuhibbukumullah, nescaya dikasihlah oleh kamu akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah guna. Ada orang salah guna, dia buat ayat mengasih. Nak buat-buatlah, tak ada masalah. Tapi we faham dulu ayat tu apa benda. Dia kata Allah, tak ada ke ayat-ayat sikit ya so? Dalam gaya so kalau lama. Dia pergi rumah lah. Apa dia kat anak gedik dia kata, tak makan, tak jadi apa juga. Duk pergi ulang minum air tiap-tiap hari, tiap-tiap hari sampai karak dah cawang-cawang. Cawang kedar tu, teh tu karak dah. Dia nak juga, tak makan. Dia kata mari rumah. Bawa kerah sikit. Kerah ni maksud dia lah kena bawa. Dia kata banyak mana kerah? Cagang RM1.25 kerah. Apalah pergi. Tapi mari dia kata racu boleh malam Selasa. Malam Selasa. Kalau nak tahu tengok bawa tu kulkar kedak, dia kata cerah ni. Nak tidur dia kata baca. Baca mana? Tulis. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni tu mu ingat. Kata. Mu ingat nama Romlah binti Kulsum. Fattabi'uni. Acu nak tidur tu, ambil bata ping, tepuk kata. Dah. Yuhibbukumullah. Ya tak lama mari. Tapi yakin sungguhlah dia kata. Orang dulu-dulu. Depan tak kata ada kerja yang lain lah, cara ayat mengasih lah. Ponong yang ayat mengasih dak ayat sikit habuk. Jadi nak balik kepada cerita murak dengan ayat tu benda lain. Maksud Quran tu, maksudnya setara mana mu kata mu kasih akan Allah tu, maka nak sapa satu tahap mu ni dikatakan orang kasih akan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah sekian kamu ni akan daku. Siapa dia? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah merupakan jalan tautiah, tangga yang mensampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ikutlah akan aku, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasih oleh Allah. Nah, jadi sekaligus atas batang tubuh Nabi itu sendiri, dia berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah atas diri aku ni perasaan kasih. Nah, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbik. Jadi maksud ni, hok duk nok-nok ni, apa benda syahid dia ataupun hak mutabakah dengan ngaji kita ni, man yuqarribuni ila hubbika, hak tu naknya. Makna siapa-siapa atas diri orang yang menyebabkan diri dia tu jadi perasaan kasih ke Tuhan. Nah, jadi dengan menebak kita mendengar lantunan suara anasyid, suara orang yang bersyair, suara orang yang berzikir dengan cara berlagu, jadi hati kita rasa asyik, hati kita hak lembut ajak kerah jadi lembut, hati kita hak lupa jadi ingat. Maksudnya we ada dalam hati kita perasaan kasih ke benda begitu. Jadi kalau tak ada perasaan kasih kepada man yuqarribuni ila hubbik ni, napok-napoknya lah, napok-napok dengan hadis ni, dengan doa Nabi ni, tak nak betul mana kita. Orang duk apa nama ni, barzanji ke, orang duk baca qasidah ke, orang duk baca burdah ke. Hak tu dia panggil man yuqarribuni ila hubbik. Kita ni pula nyegi jebel. Benda lah gitu. Selawat sama pasal kau, ada kerja yang lain. La ilaha apa ya jadi zulmah gitu lalu hatimu. Ni mari perasaan tak beri, tak kena. Sedangkan Nabi dia suruh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala beri kita ni perasaan kasih kepada orang yang yuqarribuni ila hubbik. Nah, sesiapa yang menghampirkan diri kita itu supaya kasih kepada Allah. Sebab orang tu bukan dia carut tu. Bukan dia cakap benda huduh. Dia puji Allah, dia puji Rasulullah. Rasulullah tu siapa? Man ahabbaka. Man ahabbaka, siapa-siapa yang engkau kasih. Siapa dia? Rasulullah. Dan dibuat dia panggil syartiyah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Tu dia panggil syarat. Bermaknanya kalau mu tak lepas kasih kepada Rasulullah ni, sekaligus kamu tidak akan dapat mencapai kasih kepada Allah. Jadi ada 3 tangga sini. Tangga yang pertama, man yuqarribuni ila hubbik. Tangga yang kedua, man ahabbaka, siapa hak kasih ke engkau. Tangga yang ketiga, baru siapa ke stesen dia, matlamat hak yang dituju, hubbika, rasa kasih kepada engkau. Jadi na'udzubillah lah, kita dah minta lindung dengan Tuhan daripada perasaan tak kena, perasaan tak suka kepada orang-orang yang mengajak supaya kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau tanya hamba seorang, orang tanya hamba, orang je tanya hamba. Dia kata, ustaz, dah orang ni waktu tu? Dia tanya, dia kata, hak ni? Pula, duk datang, duk pergi keluar, ajak orang mari masjid tu. Ajak orang mari majan. Dia kata, molek. Dia mungkin ajak orang mari semaya, kami.
Dah lagu mana tak? Dah lagu mana apa? Dah molek dah ajak orang mari sembahyang. Dah mau puasa ke mana? Tak ada masalah bagi hamba seorang. Cuma kita tuju tengok tahap molek tu. Nah, asalnya nak suruh kita kondeng. Nak suruh kita kondeng orang ni dia kata pergi 40 hari. Ataupun pergi 3 hari tu lagu mana. Dah tu cara dia, kita nak kata ke mana? Cara dia. Tapi mengajak dia supaya orang mari berjemaah. Bagus. Mengajak kepada manusia ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Maksudnya sebahagian daripadanya lepas dah dari dia. Jadi tak perlu buat masalah. Kalau kata nak mari bangun peradu, nak tidur sejik ni, pengusi kena wui ya, nak berdolek tu tidur. Lepas tu nak ada dapur tu giam nak. Lepas tu mari nak bayar jemaah balik mengajak kepada orang supaya kasih kepada Allah. Beres. Jadi kalau hati kita ni ada sikap negatif semua, payah kita nak tengok molek orang. Dah, kita tengok benda yang positif, benda yang baik kita tengok. Nah, berapa dia kata pas tinggal tu, dah kau pandai dia nak tinggal. Zaman Sayyidina Osman, saya nak khabar kat tuan-tuan sekalian, puluh-puluh ribu sahabat yang tinggal tanah air. Bukan 40 hari. Tak balik. Dia turun tu, dia tak balik tu. Nah, sehingga saya baca ada sahabat seorang di Sumatera yang dikebumi di sana. Ada sahabat yang mati di China, di Kerala, di India. Waktu puak-puak jalan kaki saja. Jalan kaki, bukan naik kapal terbang, jalan kaki. Nah, dan Sayyidina Osman lah zaman yang mula-mula orang Islam keluar berdakwah melalui kapal-kapal armada, dia panggil kapal-kapal laut. Melalui jalan laut dia panggil laluan rempah. Melalui jalan darat dia panggil laluan sutra. Masyhur cerita dia. Bacalah. Di China ada sahabat tak kabur 40 hari setahun dah. Turun tak balik-balik. Buat Islam. Jadi tak perlulah nak kondem orang, biarlah. Cuma kita tu kerja pesan kita, ada cara kita. Dia pesan dia, ada cara dia. Maka bila dia takut ramai-ramai ni, jadi moleklah Islam. Cuma kita ni hak masalah kita dari ni berhim mengondeng. Kita hak jenis kita tengok orang selawak, kita kondeng ke orang selawak. Dah apa mundeki dengan dia, kau anda dia lah. Hamba mudah je kau tanya hamba. Biarlah dia nak selawak. Selawak bagus. Adakah dalam diri kita tu sifat husnuzan, suka baik kat orang? Nah, kalau kita ada sama perasaan tak molek dengan orang, tak apabila ke tak jadi kita ni? Sebab dalam kaedah dalam Islam. Dalam Islam kita ni ia ada belaka. Nah, kalau kita baca sejarah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sendiri tu, dia tak beranyak mana dia meriwayatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar tak banyak mana hadis dia hafal. Sayyidina Umar tak banyak mana. Sebab apa dia duk hafal hadis? Dia masyhur dengan pentadbiran negara. Dia orang panggil kalau bahasa hari ni politician. Orang politik. Duk hal awal tadbir apa semua gitu gini, ada kerja dia. Jadi dia dah nak buat banyak kerja lah. Hak apa hadis banyak apa? Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah. Nah, apa dia lagi?
dan Siti Aisyah dan beberapa orang sahabat lagi orang alim. Hak ni hak sek ngapa-ngapa hadis. Nih. Ada antara sahabat Nabi itu jadi spesies berang. Spesies berang dia, spesies berang dia. Ada rahsia-rahsia mai sini. Namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Mai ni. Nabi wayak ni. Mempercamal hak duk bucunu seorang tu munafik yang. Ono munafik, ono munafik. Tapi mu sudah gagal. Nampak kan? Sebab Nabi amin ke dia, percaya dia Abu Musa Asy'ari ni bukan jenis mulut payan. Nah, aspek seberang kerja tu. Apa lagi? Di kalangan sahabat-sahabat ada ahli tijarah. Nah, apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdul Rahman bin Auf. Daripada Mekah pergi ke Madinah, berniaga, berdagang, ajar masyarakat Madinah pasal berniaga pula. Nak khabar bahawa Islam ni dia banyak kelompok, banyak jenis. Kalau masing-masing nak political belaka, politik belaka ke hak lain, ada hak lain. Nak kata sebab tu bagi kita hak ngaji. Hak bagian politik. Hak bagian mengajar. Ambil bagian masing-masing. Namun tidak ada kata turun ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dikerananya sahabat pada masa itu bila sahut seruan jihad pakak nak pergi berlaku. Pakak nak pergi perang berlaku. Tak ada orang nak tinggal rumah. Lalulah turun ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaklah ada di kalangan kamu nafara min, satu nafar, satu kumpulan, di kalangan kamu ta'ifatun, satu kuat, liyatafaqahu fid din, hak yang pergi belajar ilmu agama. Maksudnya orang ni jangan pergi. Lepas tu pahala jihad boleh ke tak? Boleh supaya tula je. Boleh supaya tula je. Sebab itulah dalam asnah yang 8 jihad fi sabilillah termasuk orang yang dapat makan asnah yang 8 itu orang yang menuntut ilmu. Sebab dia kategori sama dengan orang berjihad fi sabilillah. Jadi kita boleh kata ke puak ni tak kena, tak kena ni mau belajar saja jual dok mana boleh. Boleh kita kata gitu? Tak boleh. Sebab ia bagi siap-siap dah. Nah, kadang-kadang jenis orang alim tu jenis siasah tak pandai, nak politik tak pandai. Dia kita dia jelah. Orang ni masalah apa tu? Ukurnya begini. Kalau dia suruh tak habis, selerak tak habis. Bukan dia tak ada bakat. Sebab itulah kita kena balik kepada ayat di sana, wa faddalna ba'dahum ala ba'd. Telah melebihlah oleh Allah, oleh kami, yakni Allah, ba'dahum, setengah kamu, ala ba'din, di atas setengah. Dalam kampung jadi terimeh, tak boleh berani, tak boleh apa, tak boleh apa benda mu pandang nguru orang geleho, orang patuh, orang apa, tu faddalallahu alaih, Tuhan melebih atas diri dia tu atas sifat pandang nguru. Gak tu saja dia kalau benda-benda mudah jadi kerja. Orang kata kita nak buat majlis hari sekian-sekian hari jemaah, serah ke dia pandai dia buat, dia sosong dah apa cocah jadi ke dia tu faddalallahu alaih, Tuhan berlebih atas dia orang tu. Dah lepas tu dah kita makan-makan kan nak buat majlis apa, dia kata tu Pak Ayub lah kan namanya.
Dah kalau kaya sah boleh tak? Mana pandai? Pak Ayub kat mana? Mana? Faddalallahu alaih. Tuhan lebih atas diri dia, pandai pula. Jadi bila honi pandai, honi pandai, honi takut semua jadi cukup selalu dah. Sebab tu kadang-kadang kita jangan berasa komang. Ada benda yang Allah Ta'ala pelebih atas kita dan kurang atas kita. Ada benda Allah Ta'ala pelebih atas orang tu, kurang atas orang ni. Nah, maka wujud di sini dia panggil masyarakat. Satu masyarakat. Masyarakat ni dengan maknanya saling memerlu antara satu sama lain. Satu kelompok manusia. Ada apa? Itulah orang panggil Islamnya. Ia tu guru ngaji je, benda lain tak pandang. Duk mengaji penuh-penuh, duk main mengaji orang ni, duk main mengaji orang ni. Kita boleh kata apa benda politik dok apa dok lah, ilah apa jadi kesong gitu. Dia lebih baik ajar mengaji. Dosa buat saru ke dia. Namakan mungkin ajak main politik apa-apa tak mengajar habis budak-budak berselerok. Ada orang boleh beda tahu tu amu lebih hak ni, orang ni lebih tahu benda ni. Jadi kena tutup dah mentaliti tu. Kita nak suruh orang tu jadi serupa dengan kita belaka, mana boleh? Tak boleh lah. Jadi baik. Jadi saya ni nak balik semula hak cerita kita. Janganlah bila orang tu tak serupa dengan kita pergi condemn orang tu tak baik. Dah ia tu pandai selawat, kita nak kata gua ni biar selawat, dah ia pandai selawat saja. Oh, kalau we selawat ke dia tu kau macam sedar tak sedar. Selawat ke dia dah. Jadi orang lain pun Allah sedaknya dengar. Nah, rasa sedih jadi kata berasa hati rasa jina. Tu dia panggil mayuqarribuni ila hubbika. Jadi na'udzubillah wal a'yadzubillah lah, kita minta lindung dengan Tuhan daripada katuk hati kita tu. Mari berasa tak berahi kat orang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun hakikatu wujdi. Wujdu itu maka wujudun ni dengan makna gerak hati, faham hakikat harakatul qalbi, tergerak hati tu dipanggil wujudun. Sebab bab yang kita bicara babus sama'i wal wujdi, bergerak hati tu, maka iaitu menyebut akan ia oleh al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dengan katanya wal wujdu ibaratun an halati yusmiruha as-sama'u wa huwa al-wujdu aqibas sama'i yajiduhu al-mustami'u min nafsihi wa tilkal halatu la takhlu min qismain fa innaha imma an tarji'a ila al-mukashafat wal musyahadat hiya min qabilil ulumi wat tanbihat wa imma an tarji'a ila tughayyirat wa ahwali laysat min al-ulumi bal hiya kasyauqi wal khawfi wal huzni wal falaqi was sururi wal asafi wan nadami wal basti wal qabdi wa hadhi ahwalun yuhayyijuha as-sama'u aw yuqawwiha. Artinya wujudun itu nak taswir dulu, nak buat rupa dulu apa benda orang panggil wujudun ni. Wujudun itu ia ibarah. Kalau sebut ibarah ni yang benda gini, benda ataupun perkara yang dibahasakan kepada faham, tu mana ibarah. Nak tengok tak boleh,
Dah. Nak kecak, nak rasa tak boleh. Tapi yang dibangsakan kepada faham. Contoh, supaya kata nawaitu raf'al hadasi, saja aku mengangkat hadas. Jadi kita tanyalah tok guru mana, profesor mana, tok peti mana pun, kita tanya hadas ni benda gana ke acik nak kelih ya? Boleh kelih tak hadas? Sampai kali ni tok guru ke tok peti mana tak boleh nak tunjuk hadas benda lagu mana. Cuma kita faham daripada seseorang apabila dia keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, maka dia panggil orang tu berhadas. Dah hak kecing ni lagu mana? Hak kecing tu tubik air ikut batang tu dia panggil kecing. Dia kata berhadas, mana nak tengok hadas? Tak dipaham daripada keluar sesuatu daripada kubur dan dubur tu dia panggil berhadas. Maka hadas tu hiya ibaratun, dia adalah merupakan ibarat. Faham jadi begitu juga al-wujudu tadi. Wujudu ni ialah ibarah. Ia adalah merupakan ibarat yang dipaham dari hal yang mengada akan dia oleh sama, mana satu keadaan, Indonesia panggil satu kondisi, yang mana keberadaan kita pada masa itu, yakni kelakuan yang di dalam hati yang jadi dari sebab mendengar akan sama, tu dia panggil wujudun. Satu benda mari dalam hati berasa seronok je. Maka seronok tu dia panggil wujudun. Satu ibarat. Maksudnya dalam hati kita tu ada berlaku satu-satu perkara. Bila tu? Bila dia dengar akan sama tadi. Dan iaitu, itulah dia panggil wujudun. Yakni apa dia wujudun? Khatir yang baru datang kemudian daripada mendengar sama. Khatir ni dengan makna satu lintas hak lain. Maksudnya hasal sebelum daripada ni tak ada. Tak dia dengar tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Dia mari mendengung, dia mari sayu, dia mari belah aja. Itu dia panggil khatirun. Mana tengok naik motor sana ni tak ada bahasa lagi. Bawa dengar tu Allah hari selalu dah. Bagi hati orang yang asyik, orang yang rindu kat wasal lengkah lupuh lalu lah wasal lembek. Nya senggor ke anggota tu. Itu dia panggil wujud. Baik. Bila dia dengar tu, mendengar sama, yang diperoleh akan dia oleh orang yang mendengar akan sama itu, kata boleh tu daripada dalam hatinya. Mari dalam hati buat sedih ya. Sebab kita mari kat dengar orang mengaji kan, orang mengajar, guru tu mengajar jadi setuh, jijak dengan hati kita, jadi baik kita duduk tu. Dok kata apa tu baik mata, tak tu baik. Tu dia panggil wujud tu. Satu khatir yang datang dalam hati kita, hak yang sebelum daripada ni tak ada. Tu dia panggil wujud. Dan hal yang demikian itu, dia kata, hal kelakuan mak ni tiada sunyi daripada dua bahagi. Mana kata dua bahagi?
maka bahawasanya ada kalanya bahawa ia kembali kepada mukasyafat dan musyahadat. Benda tu mengembalikan tuan dia tu kepada mukasyafat, maknanya satu inkishaf, satu keterbukaan yang mana Allah Ta'ala selok atas kita tu tabir penutup tu, atau dia panggil mukasyafat. Dah bila selok sana ni tu tabir depan hamba ni, hamba nak ibarat ni, tu tabir depan hamba. Mukasyafat tu benda lagu mana? Keterbukaan. Serang akak naik. Bila akak naik, selepas daripada mukasyafat tu, dia ada nampak benda di belakang tabir tu. Nampak benda? Nampak orang puan. Maka nampak orang puan itulah dia panggil musyahadat. Dan balik kepada pembicaraan kita, terkadang pendengaran daripada samak tadi mengembalikan hati seseorang itu kepada mukasyafah dan musyahadat. Jadi kita orang tak tahu ni lagi kata, kan ada geng-geng hok-hok selawat ni, hamba suka sebut ni, dia berselawat ta'ala ya Rasulullah, ya Rasulullah ta'ala ya Rasulullah, siapa gitu noh. Tak boleh kalau nak tahu kala dia kata kayut. Ada ke Rasulullah mari? Rasulullah duduk Madinah. Dah membuta mu saya cakap lah. Sebab orang ni ahlul mukasyafat. Dah buat pada zauk dia tu, duk berselawat, duk apa tu, seolah-olah kenapa kan macam Rasulullah mari. Tu dia panggil musyahadat. Nah, jadi hak jenis bukan hak ahli dia duduk faham mengaruk dia kata ada ke Rasulullah mari. La ilaha illallah. Bagi hamba tak pelik sikit habuk bila dia kata Rasulullah mari, biarnya katalah, jangan khabar babi dia mari sudah. Selawat-selawat weh nampak babi bercakap-cakap. Kalau begitu sungguh kata mengaruk dah. La ilaha illallah. Jadi yang ni hamba nak basuh semula. Dari ahlul musyahadat, dia rindu, dia asyik, dia Rasulullah SAW. Dan kita tak boleh sapa tahap tu. Kita tak sapa jijak tahap tu, kita yang kata dia. Oh, kalau dia kata babi ada mari ke apa, boleh tak kita kata ngaruk, selawat-selawat ada babi cokoh-cokoh mari. Dia kata Rasulullah mari, kau anda dia dah nak kata. Kita ni pula yang sakit hati tu apa? Kita ni pula yang sakit hati ke dia tu. Jadi bila kita tak rapat rasai benda tu, kita kata kau anda dia. Itu dia panggil kaedah mukasyafat dan musyahadat. Iaitu setengah daripada membetuli akan beberapa ilmu rahsia yang dibukakan Allah Ta'ala di dalam hati. Ini dia panggil ilmu ni bukan ilmu ngaji kita ni, ilmu sir, ilmu rahsia. Dan setengah daripada beberapa penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kala bahawa kembali kepada beberapa perubahan dan kelakuan ke dalam hati. Kemudian yang kedua, maksud yang kismai ni tak dua tu, yang kedua, ada kala bahawa kembali kepada perubahan dan kelakuan di dalam hati seperti syauqun, yakni asyik. Ada kalanya nyemari berasa rindu, berasa ingat, sedap dengar orang menasib-menasib, dengar orang berzikir kat sedap. Jadi radio dia tu dalam kereta dia tu, dia cari apa benda ni, tu USB tu benda ni, cak ya boh itu kau, ya tan lagu nasib, lagu selawat, lagu zikir, lagu apa, ke mana-mana dia pergi, start kereta bunyi hak tu, start kereta bunyi hak tu. Tak ada dah. Dulu kat Billie Jean, This My Love, tu semua dulu. Lalu ni tukar.
Dulu Scorpion, dulu apa benda ni, Michael Jackson, dulu lagu-lagu putih hak brutal-brutal tu. Learning kat yang masuk ke pulau ni jadi dengar gini doa. Tak buka kereta selawat lalu, buka zikir, kau kan duk bertasbih, orang panggil mengubahkan ahwal dia tu. Dan hati dia tu pun berasa rindu. Belan-belan naik kereta seorang-seorang pun selawat. Belan-belan seorang naik kereta pun hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa aku lupa sebut tu. Nama ni duk mengaruh, duk berikir, duk apa dalam ni kat dengar tu ni, la aula wala quwata illa billah. Sebut tu sama. Subhanallah, alhamdulillah. Sebut tu sama. Jadi mengubahkan ahwal dia. Baik. Faham tak? Jadi ada kalanya manusia tu dia wujudun tu dengan kejadian yang seperti itu. Dan dia kata khaufun, nyemari dalam hati perasaan yakni takut. Takut ya, dan khuznun yakni duka cita. Dan falakun, apa dia falakun? Yakni susah di dalam hati. Susah kata mulakuan nampak bismillah berserabut tunggulah. Dah serabut apa? Mula serabut lah, ingat ke nak mati ni kan. Dah baru ni orang ni mati kita. Aku rasa dah lama dah serabut. Dia panggil falakun. Dan sururun. Apa dia sururun? Yakni kesukaan. Ai mari suka. Dapat ceria dah. Dan asafun. Apa dia asafun? Yakni duka cita. Duka cita tu takluk pada duka cita dan takluk pada semua-semua lah ni saya. Daripada rindu dendam. Dan ada nadamun. Apa dia nadamun? Yakni menyesal. Banyak dah rugi hidup dia kata. Ujung-ujung dah barulah berasa isah. Dia berasa sesah. Dan basatun. Apa dia basatun? Yakni luas hati. Lama ni kau hati berasa sepik, berasa sekok je sama-sama. Lain jadi lapar. Kerja pun awam bekerja lebih kurang gitu ni. Masa ke tak sudah juga dia kata. Itu ibarat daripada hati orang yang luah. Lama ni gelak kedah. Balik gelak pula kedah. Gelak pula di rumah malam. Esok gelak pula kedah. Balik gelak pula kedah juga. Sebab apa jadi gitu? Sebab speak. Speak ni berasa ke dok down semua ni. Dok down semua. Ibarat kata speak tu. Dok down. Padahal nak kata payah makan mudah dah. Ikut nak makan boleh makan belaka. Nak kata tak ada kereta, ada dah kereta. Nak kata tak ada rumah, ada dah rumah. Lepas tu jadi sutuk speed sama. Jadi dia masuk tarekah zikir, masuk tarekah apa nama ni? Baca salawat, beristighfar, apa semua gitu gini ni. Jadi wasa luah dah. Yang mari kecek tadi sendiri. Kalau terbang turut kat kita ni dia kata jadi tak cukup sama lah, bila lah nak cukup. Tak cukup semua. Dah cukup sama. Tapi dah bila kita dah mula sama majlis-majlis zikir apa semua, jadi linang hati kita. Cari pun dia kata tak pas ke mana juga. Kadang-kadang kalau kita tak sungguh ni, Tuhan beri banyak pada hak sungguh ada juga. Pokok hunggah tak boleh lah mana kau. Tak pergi lah mana pergi ajaran. Duk zikir je banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah. Mari.
banyak pada hodok hunggar mula lagi. Mana tu luah, dia panggil luah. Baik. Tu dia panggil luah hati. Dan qabdun, yakni pici hati. Hati bahasa skau. Rasa jadi skau je. Dengan sebab zikir tadi. Dan segala awal ini, yakni segala kelakuan ini menggerakkan dia oleh sama atau mengkuatkan akan dia. Kadang-kadang sifat-sifat yang seperti ini digerakkan oleh sama tadi. Apa dia? Yakni kita mendengar. Dan seperti alunan-alunan zikir dan sebagainya lagi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna as-sama'a muharrikun lil batini faminan nasi man qawiyat himmatuhu wa kamula amruhu fala yahtaju ila muharrikin min kharijin. Berarti sekat tu dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.